Ustazah tu start baca Yasin apa semua. Lepas tu dia pandang luar. Nak masuk? Masuklah. Ustazah tu kan? Power. Ustazah dah ada level dah. Dia yang bagi side eyes dekat yang penari tu kan. Kan? Dah habis basking lah masuk. Kau buat main-main je Main-main kan. Okay. Okay. So, dia dapat kebenaran masuk. Memang dia masuk, saya terus berubah lah. Okay, dia dapat masuk. Baru dia dapat masuk lah. Baru dapat masuk. Lepas tu Ustazah cakap, Kenapa kau tipu? Kau bukan dah berjanji atas nama Allah? Padahal saya tak cerita pun pasal janji tadi. Ustazah tu tahu. Ini okay. Alright. Bukan kau dah janji ke atas nama Allah? Kenapa kau masih kacau? Kan? Kau tak takut dengan Allah? Kau rasa Allah ini boleh kau permainkan? Lepas tu memang dia datanglah balik ayat dia tu. Aku takkan pergi dan kau jangan ganggu urusan aku sampai mati. Aku akan buat sampai mati. Aku tak boleh pergi selagi dia tak mati. Macam tu lah. Dia masih berpegang dengan prinsip sampai mati. Aduh, ini memang warrior lah. Lain macam lah mem ni So yang ni dia muncul dalam bentuk nenek kebayan dia. Dia muncul dalam bentuk nenek kebayan dia. So memang cara berdialog dia, kalau yang tadi tu dia macam ni kan. Yang ni memang dia dah bongkok sampai mati. Macam mbah-mbah itu. Dia memang dah macam mbah-mbah. Memang duduk angkat kaki, makan sirih. Aku memang hendak akan pergi sampai mati. Ini perjanjian aku. Dia memang dah jadi angkat kaki semua. Dia macam, aduh lah kau ni warrior sangat lah. Masalah lah kan. Tapi Ustazah cakap, bukan kau dah janji atas nama Allah? Kau dah berjanji, kau dah masuk Islam kan? Lepas tu dia kata lepas tu dia nak twist. Dia kata yang masuk Islam tu yang tadi, yang menari Jawa. Ni orang lain pula. Dia nenek kebayan tak? Macam tu lah ibaratnya. Padahal dia sebenarnya orang yang sama. Padannya dia jin yang sama. Dia macam Puteri Gunung Ledang menyamar Ya. Macam tak, tadi yang berjanji Puteri Gunung Ledang kan. Aku sekarang nenek kebayan. No, that's not me Okay. And so dia nak cabar Ustazah tu apa semua. So Ustazah tu pun tak apalah, okay lah. Kau tengok je lah kan. Biar aku tunjuk kuasa Allah ni.